Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Acu. Ini adalah merupakan episod terakhir yang ada hasil daripada ihsan daripada BFA, Basic France Lab, di mana mereka telah menaja Pak Acu sebanyak 10 episod. Ini adalah episod terakhir bagi Basic, bagi BFA, dan terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang kepada Pak Acu untuk menyebarkan ilmu geologi untuk pengetahuan umum. Jadi sebenarnya ini besok episod ni mungkin tak tahulah Pak Acu selepas ini, tak tahulah Pak Acu boleh lagi bergiat di dalam YouTube ataupun tidak. Itu bergantung kepada penajaan. Kalau sekiranya ada lagi penaja yang sudi, bolehlah Pak Acu create ataupun membuat episod-episod yang akan datang yang lebih menarik lagi. Sebenarnya episod kali ini adalah Pak Acu nak menceritakan kepada tuan-tuan, adik-adik dan tuan-tuan semua bahawa Malaysia kita ni sebenarnya, Malaysia kalau kita tengok, kita ada semenanjung Malaysia. Kita tak termasuk Sabah dan Sarawak. Kita ada semenanjung Malaysia. Sebenarnya semenanjung Malaysia dia ada pantai barat dan dia ada pantai timur. Jadi pantai barat dan pantai timur sebenarnya dari segi geologi pun mereka adalah berpisah di antara satu sama lain. Mereka berpisah di antara satu sama lain, di mana terrain ataupun komponen mereka adalah berbeza di antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau di sebelah pantai barat, sebenarnya kita berasal daripada Australia Barat, Western Australia. Kita sebenarnya pada asalnya komponen ataupun kontinen ataupun daratan kita adalah bertempik dengan Australia, tetapi dia bergerak ke utara secara perlahan. Bergerak bukan laju, macam bawa kereta, bukan bawa kereta, tapi bergerak dalam 3 cm, 4 cm setahun. Tetapi dalam masa jutaan tahun dia akan sampailah tempat dia. Tapi inilah dikatakan the powerful of plate tectonic ataupun plate tectonic. Teori plate tectonic itu memberi gambaran, boleh mengkisahkan sesuatu benda di dalam untuk pembuktian saintifik. Jadi yang ada dekat yang bersentuhan dengan Western Australia itu adalah kita panggil dia plate ataupun satu kepingan ataupun kontinen yang dikenali sebagai Sibu Masu. Siam, Burma, Malaysia, Sumatera. Jadi kita ada itu adalah yang ada dekat pada Sibu Masu berkenaan. Jadi plate ini bergerak daripada selatan menuju ke utara, dan kemudian berlanggar dengan kita plate ataupun satu kontinen yang besar yang ada di Indo-China. Jadi sebenarnya kita ada dekat dengan Indo-China dulu, yang sebelah pantai timur. Sebelah pantai timur kita ada dekat dengan Indo-China. Okey. Jadi bila berlakunya pelanggaran, tapi bila berlakunya proses ni adalah agak lama. Itu lebih kurang dalam 300 juta tahun dahulu. Dia bergerak naik ke atas slow, dan kemudian dia akan berlanggar dengan Indo-China. Dengan Indo-China lebih kurang dalam 220 juta tahun dahulu. Lebih kurang macam itulah. Itulah ceritanya. Maknanya orang belah-belah pantai barat ni, dia asal dia daripada Australia. Maknanya advance sikit lah. Okey, naik ke atas. Dari kita orang pantai timur ni daripada China, daripada Indo-China, berlanggar. Dan kemudian apabila berlakunya pelanggaran, pemisahnya adalah Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa itulah sebagai pemisah di antara barat Sibu Masu dengan Indo-China belah timur. Jadi semasa berlaku pelanggaran, sebelum berlakunya pelanggaran, maka adalah berlaku proses di mana ada pada plate lautan, dia akan masuk di bawah daratan.
Itu lagi dia ada banyaknya batu-batu volkanik ataupun batu volcano yang ada di belah pantai timur, tapi tak ada di belah pantai barat. Itu bukti dia. Jadi yang sempadan di antara di dekat-dekat Banjaran Titi Wangsa itu, kita nampaklah situ dia panggil dia satu ada zone yang kita panggil dia sebagai future zone. Future zone dia panggil dia bentung raut future zone. Bentung raut future zone itulah sempadan di antara Sibu Masuk atau belah-belah kita pantai barat dengan pantai timur. Jadi di situ yang sebelah di sebelah zone itulah, maka dia adalah macam-macam. Dia adanya serpentinite, dia adanya adanya batu volkanik, adanya batu-batu yang telah mengalami pergerakan dan sebagainya. Itu adalah bukti berlakunya pelanggaran di antara dua plate berkenaan. Jadi apabila berlaku pelanggaran, kemudian selepas daripada itu bumi ini adakah hanyut ke? Dia hanyut juga, kemudian berlakulah hanyutan dan kemudian tertolaklah sebabkan daya yang disebabkan oleh India itu datang lewat. India itu sebenarnya daripada selatan dekat dengan Australia, dia pergi langgar Asia. Jadi hasil daripada pelanggaran itu, maka terpusing. Itu cerita dongeng geologi tu. Dia terpusing semua Eurasia tadi, termasuk Indochina. Itu berlaku lebih kurang 35 juta tahun dahulu. Dia terpusing. Apabila terpusing, maka yang belah-belah Indochina ni terkeluar ataupun macam sandwich. Dia ada beda macam, dia ada tiga macam tu, dia ada tiga macam itulah. Maka bila tu tolak, maka dia tu tertolak ke selatan. Sebab itulah kita tertolak ke kedudukan sekarang ni. Jadi hasil pada tolakan itulah maka terbentuklah macam-macam struktur yang ada dekat semenanjung Malaysia ini. Terbukanya Belay Basin, di mana di sana berlakunya lembangan minyak kita yang banyak dekat Belay Basin. Jadi itu adalah daripada proses yang berlaku tolakan daripada Indochina itu tadi. Dan kemudian kalau sebelum ni Pak Chu dia cerita Sagaing Fault ataupun terletak ke Sagaing itu pergi ke utara, terus ke utara, dan dia akan bersambung dengan dia panggil dia Altin Fault ataupun Red River Fault. Daripada Red River Fault itu yang jadi tiga segi tu. Itu yang benda tu tertolak ke selatan. Jadi teori itu kita panggil dia sebagai extrusion tectonic. Itulah maknanya, itu sikit advance lah sikit. Tapi orang macam mana pun, kedudukan yang berlaku, apa yang nak Pak Chu ceritakan, nak share pada kali ini adalah betapa geologi di sebelah barat, pantai barat adalah berbeza dengan geologi yang ada di sebelah pantai timur. Okey? Janganlah cerita-cerita bahagian tengah-tengah tu lain pula lagi kan. Itu adalah benda-benda yang terakhir. Belah-belah tengah-tengah tu ada benda-benda batu-batu yang muda-muda. Yang muda-muda ada sebelah-belah tengah-tengah semenanjung Malaysia tu. Sebab itulah belah-belah tengah-tengah itu adalah batu-batu yang ada seusia dengan dinosaur kita. Jadi kemungkinan pada masa akan datang, manalah tahu kan, ada highway cross country, tengok terbongkang keluar dinosaur, kita tak tahu. Mudah-mudahan lah, itulah yang kita harapkan pada masa hadapan. Jadi itulah serba sedikit tentang Alkisah semenanjung Malaysia ini. Adalah terbagi di antara dua. Pada asalnya kedudukan adalah berbeza tempatnya, dan kemudian dari segi geologinya, dari segi jenis batunya, dari strukturnya, itu menunjukkan bahawa sebelah barat tidak sama dengan sebelah timur. Ada jalur pemisah. Jalur pemisah itu kita panggil dia suture line ataupun suturazon bentung raut. Okey, itu sajalah yang Pak Chu dapat kongsi secara ringkas tentang sebenarnya tentang geologi negara kita. Jadi kalau rasa-rasa nak tahu secara lebih lanjut, jemput-jemputlah Pak Chu, kita boleh pergi sama-sama, kita tengok di mana ke tempat pemisah di antara
pantai barat dengan pantai timur, dan apakah evidence dan bukti-bukti mengatakan bahawa itu merupakan satu zon pemisah di antara pantai barat dan pantai timur. Itu sajalah yang Pak Cu dapat kongsi pada kali ini. Mudah-mudahan fakta yang sedikit ini akan memberi manfaat kepada semua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.